Ya Allah tanya, apa usaha kita untuk baca Quran? Sebab ada orang sampai mati dia tak lancar. Sebab kita kena tahu ada orang yang IQ dia berbeza, akal dia berbeza, kesempatan dia berbeza, tapi dia tak berhenti usaha untuk baca Quran. Itu yang lebih mulia, lebih Allah suka berbanding yang lancar baca Quran tapi sombong dengan orang. Kadang-kadang dalam tadarus kan, ni saya bukan cerita surau ni tau, ni saya cerita kat Zimbabwe punya surau. Kadang-kadang kan dalam grup tu kan ada seorang kan dia baru Iqra 4, kawan sebelah tu Iqra 2. Dia pun kata, lambatlah kau leha. Orang Zimbabwe ada nama leha. Lambatlah kau leha. Macam mana kau nak jumpa aku dalam syurga nanti? Macam tu kadang-kadang dia herdik orang sampai macam tu. Ibu-ibu, ayah-ayah, kalau kita nak start untuk mendekati Quran, Ramadan adalah the best time, terbaik. Tak apalah, kita start dulu kecil-kecil, sikit-sikit, sekat-sekat, tak apa. Allah lagi sayang orang macam ni kerana usaha kita. Kita nak Allah kesiankan kita. Ya Allah, kau tengok, ya Allah, aku ni baca Quran tersekat-sekat tapi hari-hari aku baca, ya Allah. Kita nak Allah kesiankan kita. Kita masuk syurga, kan ustaz-ustaz biasa bagi tahu, kita masuk syurga bukan sebab amalan kita, bukan sebab Quran, zikir, kita punya duha, kita punya semayang kita. Masuk syurga sebab apa? Sebab rahmat Allah, kesian Allah kat kita, kita masuk syurga. Kita nak Allah kesian kat kita.